kamu, jaga jiran kamu, jaga masyarakat. Ni benda namanya Quran. Quran itulah agama Islam. Jadi oleh yang demikian, bila kita bercakap mengenai Islam, kita bercakap mengenai dengan bagaimana cara nak nampak atas bumi. Tuhan punya Quran. Ini sebabnya maka kita kempen orang semua di Islam. Tuan-tuan nak terima Islam, masuk Islam, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak tinggal agama lama, peraturan lama, aku tak mau tinggal, nak turut peraturan saya, tak apa. Kita di Kelantan, bila kita pegang Kelantan tahun 90, kita beritahu kepada masyarakat semua, kita bergatkan Quran. Kerana Quran ni apa namanya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Quran ini turun daripada orang yang membuat langit, buat bumi. Yang menurut Quran ini, yang membuat Quran ini sama dengan orang buat langit. Orang tolong. Tukang yang membuat langit, tukang yang membuat bumi, tukang yang membuat alam sekitar ni, tukang tu juga buat Quran. Arti syarikat satu kita panggil lah. Manakala kita beli mutakar, buah mutakar, syarikat tu kata yang membuat kaya pun syarikat ni. Kita beli Mercedes misalnya, yang membuat Mercedes, yang membuat tayar Mercedes, yang membuat gearbox Mercedes, yang membuat apa kursi Mercedes, syarikat Mercedes semua. Senang hati. Tapi kalau kita beli Mercedes, motorcar Mercedes, tayarnya syarikat lain buat, tiupnya syarikat lain buat, kita dalam keadaan tak tenang hati. Jangan-jangan saya tak support saya lagi. Ini besar-besar. Alhamdulillah, ada yang pengakuan daripada Allah yang membuat langit bumi. Allah tu juga buat Quran. Maka jiwa kita menjadi tenang kerana segala-galanya selasi. Ini sebabnya orang semua maka dia kata dengan satu persatu. Misalnya mengenai Allah, tadi kita sebut yang buat langit bumi manusia Allah. Siapa Allah? Berapa orang Allah? Allah kata aku seorang. Qul huwallahu ahad. Allah satu. As-samad. Allahu samad. Allah yang serba ada. As-samad maknanya segak yang zat yang serba ada. Lam yalid, tak beranak, tak perlu anak, kita nak pada anak. Kadang tua boleh numpang anak, sakit tumpang anak. Tuhan kata aku tak ada anak. Buat apa? Sakit, aku tak sakit, aku Tuhan. Aku tak berkandak bahawa manja-manja dengan anak, kerana aku tidak lemah. Hak kita manja-manja kerana kita lemah. Itu ini. Terang jelas. Ini para hal semua yang menyebabkan kita guna Quran untuk hidup tanpa ini. Satu. Yang kedua, yang Quran turun dari langit, maka bukan macam tu saklah gitu. Kadang-kadang kepala bang bawa saklah kat dari Kelantan kat Pelagaya, kepala bang tak bawa saklah. Bagaimana nak buat itu bagaimana? Hak nak pegang saklah, pegang. Hak nak tanya. Quran tidak. Quran dia bukan tabur gitu tidak. Ada orang yang ada lekatnya, dia brainnya. Dia waktu Quran ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad hidup di muka dunia ni 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 3 tahun. Banyak mana ayat Quran semua diterang oleh Nabi Muhammad SAW. Terang yang mulut, terang yang perbuatan, terang yang tingkah laku. Yang bila kita belajar ilmu tafsir, terang Nabi ni, kita panggil hadis ni, ialah qauluh wa fi'luh wa taqriruh. Tutur kata Nabi, tafsir Al-Quran. Perbuatan Nabi, tafsir Al-Quran. Tingkah laku Nabi juga tafsir Al-Quran. 23 tahun Nabi kita mengajar tafsir, dengan perkataan sama ada mengajar dalam masjid, sama ada mengajar masa-masa dia pisang sini, sama ada dia mengajar masa dia bocing sal-sal dia atas kuda atau apa, dia mengajar, dia cakap 23 tahun. Nabi Isa AS dalam sejarahnya, dia hanya hidup dalam kira-kira 3 tahun atau 5 tahun. Tak sempat dia nak buat apa. Akhir sekali dia mari musuh dia, kepung umur dia, Allah Ta'ala bawa naik lagi. Bagi kita orang Islam sebut Nabi Isa tidak dibunuh, tapi Nabi Isa dibawa naik langit dan hidup sampai hari ini. Akhir zaman dia kata ini orang lain nak kata nak bunuh, orang lain nak kata dia kena bunuh, dia punya masalah. Tapi kita orang Islam sebut
Nabi Isa diangkat naik langit, barakahullah ilaih, Allah Ta'ala angkat naik langit. Tak apalah, walau bagaimanapun seorang Nabi yang hidup 3 tahun atau 5 tahun pun apa yang dia berbuat. Tapi Nabi Muhammad hidup 23 tahun. Semayangnya, akidahnya, jual belinya, tingkah lakunya dengan musuhnya, dengan kawannya, dengan hartanya, dengan perangnya, dengan damai, semua lengkap dalam Quran. Jadi sebab itu sekarang ni, bukan sekarang ni, lama timbul masalah agama dan politik belalai itu suku-suku. Kita kata tidak, agama dan politik selagi. Kerana Quran, dalam Quran tu cerita semayang pun ada, cerita perang pun ada, cerita ekonomi pun ada, cerita masyarakat pun ada, cerita sosial pun ada dalam sebuah Quran. Jadi kalau sebuah Quran mengandung ibadah, mengandung akidah, mengandung perang, mengandung damai, mengandung ekonomi semua sekali, apa kita nak kata agama lain, politik lain, macam mana? Dalam Quran ada semua. Dan Nabi Muhammad juga begitu. Hal perang, dia jadi penglima perang. Hal semayang, dia jadi imam. Hal ekonomi, dia jadi hakim. Segala kegiatan manusia semua Nabi kita mesti campur semua. Yang menyebabkan bila kita menjadi Islam, kita rasa ada orang yang mengajar pada kita, ni cara. Tidak kata semua dalam masa semayang Nabi Muhammad jadi imam, dalam masa perang apapun kamu lah buat. Tidak begitu. Semua sekali kerja Nabi. Masa biasa umur Nabi 23 tahun, Nabi sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini Muhammad sempurna agama. Al-yawma akmaltu dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Muhammad, aku sempurna agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku lengkapkan nikmat aku padamu. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku bersaku hati Islam ini jadi din, jadi way of life. Ini sebabnya orang semua terang ini, maka orang terima kita. Segala senangnya dia terima kita dari segi ekonomi. Sebab itu kalau pertama saya buat di Kelantan, dulu saya terkhususah atau khususah, saya panggil Menteri Keuangan, Gawai Keuangan di Kelantan. Dia kata, Datuk, tarik semua ni, tarik semua duit kerajaan pada macam-macam bank, tarik semua, letaklah sebuah bank Islam, seperti bank Islam. Dari segi teori ekonomi yang memang salah lah, terbeli telur dah bagi, semua telur letak nanti basket memang tak betul. Tapi tak apalah, Bismillahirrahmanirrahim, hak tu hak mu nak kata, hak ni aku nak buat, iaitu semua dulu di kerajaan Kelantan. Saya minta semua tarik semua daripada semua bank-bank di Kota Baru yang ketika itu menggunakan sistem profesional, dia riba, letaklah sebuah bank berislam. Menyebabkan pengarah bank, manager bank kita lebih kurang 11 orang atau 13 orang datang jumpa saya. Dia kata, tuan, macam mana sekarang nak niaga bila kerajaan tarik semua duit dia beratus juta ni dalam bank-bank ni, tarik tak sebuah bank, mana boleh. Saya kata, takkan lagi tak tahu muka lagi semua dia sangat halal haram ni, riba ni haram. Yang mengatakan riba ni haram Allah. Siapa dia Allah? Tuan punya bumi, tuan punya duit. Al-mal Allah wal nas khulafa'u. Harta Tuhan, bumi harta, siapa punya? Allah. Kelapa sawit harta, siapa buat kelapa sawit? Allah. Getah harta, siapa buat getah? Allah. Biji harta, siapa dia buat biji? Allah. Jadi segala-gala benda yang kita panggil harta ni, Allah yang jadi tuan punya. Kita ni hanya purus, khalifah ni, kita purus. Seorang manager atau disebut boleh dia urut wang syarikat dia ikut mana-mana dia. Orang manager bank, manager syarikat dia kena mengikutkan tuan punya syarikat pemegang saham. Allah Ta'ala tuan punya harta, kita boleh urus macam mana kita nak kata. Jadi orang yang dikata Allah Ta'ala kata riba haram, maka saya tarik duit kerajaan saya daripada bank-bank riba pada bank Islam yang menyebabkan orang itu semua balik gitu saja. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halal. Allah dia tak kata wa ahlaltu al-bai'a wa harrama riba, la, haram riba. Halallahu, aku yang bernama Allah menghalalkan jual beli, dan aku yang bernama Allah mengharamkan riba. Kalau orang kalau tak mahu pakai Quran, kalau tak mahu Islam, ambil bangsa